Yang mana apabila kita cemburu dengan pasangan kita, ya, apabila kita cemburu dengan pasangan kita, maka kita perlu sangat-sangat mengawal perasaan cemburu tu. Yang mana apabila kita cuba mengawal perasaan cemburu kita, bukanlah bermakna kita mengawal pasangan kita, tetapi kita mengawal emosi kita sendiri. Sebab apabila kita cemburu dengan pasangan, walau apa asas cemburu sekalipun, kita mesti lihat bahawa kita perlu berpegang kepada sunnah Rasul, kita perlu berpegang kepada kitab Al-Quran, kita perlu pegang kepada rujukan kita. Kita jangan kerana cemburu kita mengambil tindakan yang membuta tuli. Apabila kita lihat misalnya suami kita tiba-tiba adalah affair dan sebagainya, atas kerana cemburu hingga kita musnahkan perkara yang lebih utama. Kita musnahkan masa depan anak-anak kita, kita musnahkan rumah tangga kita, kita tidak ambil cari jalan penyelesaian yang lebih baik. Sebelum kita kata antara saya dengan dia tidak ada persefahaman lagi. Tidak. Yang tak ada persefahaman masih ada. Yang tak adanya adalah dari segi hubungan yang satu tu, kerana dia sekini mungkin ada dua hubungan. Itu sahaja. Tetapi persefahaman yang lain yang telah kita bina daripada awal perkahwinan hingga ada 3 orang anak, hingga ada 5 orang anak, hingga ada 8 orang anak, itu tidak pernah berubah persefahaman itu. Yang berubah mungkin kerana pasangan kita mungkin ada orang lain dalam hidup dia. Baik, bila berlaku sebegitu, kita sebagai isteri, kita berhak rasa cemburu. Sebab itu hak kita untuk rasa cemburu. Dan kita berhak mengetahui hak-hak kita juga. Sebab apa? Kita tidak mahu apabila berlaku sesuatu, maka hak-hak kita akan diambil. Kita kena tahu hak-hak kita. Dan kita mahukan suami kita memastikan hak kita tidak akan diganggu-gugat. Jadi kita kena bijak memikirkan, rasional memikirkan, daripada kita terus menjerit-jerit, kita minta, kata cerai. Sebab penceraian tidak semestinya memberikan kita kebahagiaan. Kadang-kadang banyak kita lihat penceraian membawa kepada kemusnahan. Yang mana lepas pada tu anak-anak kita musnah. Ya, masa depan anak-anak kita rosak. Keadaan anak-anak kita dia stres, dia tidak dapat perform, dia tidak dapat cemerlang dalam pelajaran, dia tidak dapat markah yang baik-baik dalam peperiksaan, dan dia mula bergaul dengan kumpulan-kumpulan yang mungkin tidak bagus, mula merempit, mula melepak, mula jadi bosia, mula menagih dadah, mulalah benda-benda yang bukan-bukan. Adakah ini yang kita doakan dalam hidup kita? Jadi kita kenalah cemburu, biarlah berpada-pada, jangan sampai kita hilang akal dan logik akal fikiran kita. Jadi sebab tu, kita kena kawal perasaan cemburu itu. Sebab kita tidak boleh melawan takdir dalam hidup kita. Jadi sebab itu, kita kena faham, apabila kita cemburu, pertama kita kaji, adakah cemburu kita itu berasas? Kalau berasas, apa tindakan-tindakan terbaik yang boleh kita ambil untuk kebaikan diri kita dan orang yang ada di sekeliling kita. Kita kena duduk sekejap, renung sekejap, tinggalkan suasana keadaan sebegitu sekejap, fikir habis-habis, tenangkan fikiran, dan insya-Allah kita akan dapat satu keputusan yang lebih baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan begitu juga pasangan berkasih. Apabila pasangan berkasih ni tiba-tiba kekasih dia ada pula kekasih baru, kita pun cemburu. Ketika itu lebih mudah, sebab kita belum ada ikatan apa-apa dengan dia, hanya sekadar berkasih. Maka kita tanya, yang mana satu dia nak kita ke dia nak yang sana? Kalau dia nak yang sana, tak apa, kita cari yang baru. Kita pun ada hak kita untuk mencari pasangan baru. Jadi kita janganlah pendek kata mudah melenting, mudah orang kata cemburu, kita pergi menjerit-jerit, kita pergi marah orang tu, kita pergi luarkan perasaan di tempat publik, di tempat awam dan sebagainya. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Dan ada orang yang tak kahwin, cemburu dengan kawan-kawan dia yang dah kahwin. Umur dia dah masuk 30, tak kahwin lagi. Wanita ni dah masuk 35, dah masuk 40, tak kahwin-kahwin lagi. Dia mula cemburu. Dia cemburu dengan orang kat pejabat dia. Kenapalah aku ni tak kahwin-kahwin, dia kata. Apalah malang aku ni, agak nak kena mana bunga ke apa, dia kata. Baik. Jadi sebab apa? Sebab dia tak kahwin dan dia mula cemburu. Baik, kenapa? Kerana dia lihat bahawa kebahagiaan itu hanya wujud apabila adanya perkahwinan. Baik, bagaimana pula kalau kita lihat kenapa ada orang seperti Britney Spears misalnya kahwin tak sampai 55 jam bercerai. Di mana kebahagiaan dia? Ada artis kahwin tak sampai 2 minggu akhirnya bercerai. Di mana kebahagiaan dia? Perkahwinan kalau tidak diasaskan kepada syarak, tidak diasaskan kepada niat yang betul,
tidak membawa kepada kebahagiaan. Jadi daripada kita kahwin tiba-tiba bercerai-berai, tak guna, baik kita hidup membujang. Dan kalau itu takdir kita, tak payah susah hati, tak payah cemburu dengan orang yang dah kahwin. Daripada kadang-kadang kita kahwin kerana nak sangat kahwin, kerana terdesak sangat nak kahwin, dapat suami yang tak bertanggungjawab, dapat suami yang kikis duit kita, dapat suami yang menyusahkan fikiran kita, yang menyesakkan dada kita. Buat apa? Jadi sebab itu, lebih baiklah kita serah pada Tuhan, doa pada Allah. Kalau nak berikan pasangan kepada kita, biarlah kita diberikan pasangan yang terbaik untuk kita, yang sesuai untuk kita, yang boleh kita hidup lama dengan dia, yang boleh membahagiakan kita. Kalau tidak ada hak pasangan kita, untuk kita yang sebegitu, maka kita kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau kita ditakdirkan membujang sampai tua, tak apalah, Alhamdulillah. Jadi kita terima dan kita yakin bahawa Allah lebih tahu akan perkara-perkara yang tersirat daripada kita yang manusia menggunakan akal fikiran semata-mata. Baik, kalau kita betul-betul lah tertekan dengan perasaan cemburu kita, luahkan pada orang. Tetapi jangan luahkan pada orang yang salah. Kadang-kadang kan suami isteri ada krisis, isteri pun di pejabat cerita pada kawan. Kalau dia cerita pada kawan perempuan tu okey juga. Dia cerita pada kawan lelaki, kawan sepejabat. Kena pula kawan sepejabat ni bersimpati dengan dia. Dan dia pun terasalah seolah-olah kawan di pejabat ini adalah kawan yang terbaik untuk dia. Dia mula membandingkan, kenapalah suami dia tak ambil berat macam kawan ni, kenapalah suami dia tak prihatin macam kawan ni, kenapalah. Come on lah. Kita kenal kawan tu di pejabat. Kita tak duduk serumah dengan dia lagi. Kita tak kenal dia 24 jam lagi. Kita tak kenal dia 2 tahun lagi. Belum tentu kalau kita kenal dia 24 jam, kita kenal dia setahun 2 tahun, belum tentu dia lebih baik pun daripada suami yang kita ada sekarang. Jadi kenapa mesti kita mengadu pada orang yang mungkin mengambil kesempatan kepada kita, hingga kita tidak melihat baiknya pasangan kita. Kita memilih pasangan kita dulu sebab apa? Sebab nilai-nilai yang baik pada dia. Kenapa? Kerana 1-2 perkara yang berlaku, kita menidakkan segala kelebihan yang ada pada pasangan kita. Jadi, luahkan, cari orang yang profesional, kaunselor untuk minta nasihat. InsyaAllah kita akan selamat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.